Lagu favourite dia guys. Guys, morning. Tak ada morning pun. Dah bangun tadi cuma tak buat video. Sekarang dah pukul 10.43. So kita orang nak siap-siap. And then tak ada apa tak. Kita orang, kita orang nak pergi makan dekat pagi. Makan pagi. Sore pagi. Makan sore tak adalah. Makan pagi, okay? So, let's go! Umar dah boleh panggil aunty. Aunty dia yang pertama ni menangis. Puja aunty. Puja. Aunty pandai. Yeay! So, sekarang kita orang tak jadi pergi makan pagi sebab ramai gila beratur. So, kita orang pergi lagi satu which is apa ya Kak Fai? Roti bakar Hutton Lane. Okay, dengar tak? Roti bakar Hutton Lane. Dia dekat tepi jalan sini. Jadi, I record, okay? Korang tengok, okay? Dia tepi hotel, Arika Hotel je sebenarnya. Okay, jom. Let's go. Okay, so dia tepi hotel ni je. Tu lah. Macam panjang juga tapi tak apalah, kita beratur. Kuat panas sikit lah kot. Okey je kot. Ha. Beratur dulu kan. Okay. Ada lagi tu? Air dia. Kalau kat atas ada. Nak ni kot. Guys, roti bakar cheese garlic. Ni meja mana? This one roti chana cheese. This one roti apa? Hutton. Ni dapat. Ni roti bakar garlic cheese. Roti bakar biasa. Mana muat? Tak mau. Banyak ni. Sebab nampak semua sedap. So kita orang minta. Dekat sana. Ni roti chana cheese. And another one is this one. Roti bakar garlic cheese telur ayam. Dah becik. Korang ambilkan. Thank you. Thank you. Siapa nak susu dekat sini? Okay. Nak sudu ke Fahim? Terima kasih. So let's try roti bakar dulu. Order பண்ணிருக்கேன் சாப்பிட்டு முடிஞ்சு Sedap rasa dia. Aku nak dia chana cheese. Ni. Orang pun dapat ni sekali. Dapat dua kali. Kalau tak faham, korang boleh tanya kat bawah. Budak ni baru bangun tidur. Sini. Mak bangun. Tapi muntah dia lagi. Dia tired. Ada putih kat dia? Kita orang parking level 6 tadi. Ya. Tadi full gila kat bawah. So kita orang dapat level 6 atas rooftop. Tadi sampai level 6 je. Tengok tu. Yeah, princess. Wow. Macam ni. Anaknya menyaksikan. Kita dah sampai Penang Hills. Macam ramai. Ramai. Kat dulu. Ni harga dia. Yo. Panjang loh. Tadi tak panjang.
beli tiket. Agak orang. Also seorang budak. Tapi tak tahu Umar free ke tak. Ada juga. Kak Fahim, Umar free ya? Umar free ya? Free. Umar free. Thank you. Tiket kat saya. Tiket. Aku simpan. Tiket. Jam sikit lah, tapi dia jam bergerak. Korang kena ada kesabaran ni. Kena naik. Panas jugalah. Alhamdulillah. Ramainya. Saya introvert. Sangat. Mereka kena tengok. Ini film nama mana tu? Mana? Alah, tak ada beza lah dengan aku. Warna dah sama. Ya, abang saya menghina saya. No, tak sama lah. Seriously? No, aku dah buat benda yang lama. Oh my god. Masya Allah. Cantik. Wah. Gambar boleh tengok sini. Oh. Wow. Cantik dulu. Nak ke? Tak. Okay. Tak. Cakap guys. It's pretty. Ramai sikit lah. Kita gambar. Jangan-jangan. Ada sepatu roda aku. Kiri kanan. Penat ni. Oh. Nak tengok ke? Aku rasa kau ada ikut. Tengok Neo tadi. Tapi better tengok dengan mata korang sendiri. Dia macam kabur. Dia macam orang tertentu je nampak. Macam tu. Ya, ice cream. Wow, oh my god. Saya pantang makanan ni. Ni korang boleh lukis-lukis. Dia tu. Yana senang lah bayi hidung besar. Kenapa tu? Boleh beli. Uish, aku tahu dah punca. Kata dia. Tadi abang saya dia tanya siapalah bersiul-siul ni. Sekarang I dah tahu punca dia. Lawannya baju. Cantik kan? Berkembang. Berapa nanti? Tengok yang main kan? Dek tak mau. Boleh cuan kan besar. Yang nak tu lawa? Boleh cari. Tak betul. Di sini rumah. Mana? Jalan-jalan. Tak tanya dulu start. Wow. Ini Umar bawa. Tu ada saiz Umar baju. Ni guna lah beg dulu tapi rasa balik kalau beli. Beli? Cantik tu. Cantik guys. Ada baru punya. Ni kan. Lawanya. Itu dikalahkan sini estatek. Jalan ke ni. Okay, thank you. Boleh tak kopi barang.
Ni kita dah kat tengah-tengah. Alhamdulillah, ya Allah. Sini kalau you guys naik bagi, orang kena tunggu. Jangan tu dulu. Bagi dia RM40 guys. Satu bagi. That one. Bagi dia orang RM40 satu bagi. So okey lah kan 4 orang. Kita orang 5 termasuk Umar. RM40 mana dapat guys? Ambil lah tu. Ni guys, so kita orang nak naik shuttle. Oh, dah siap belum? Jangan nak Umar. Aku tak stabil. Aku takut aku tertinggal. Bye. Dia berani. Dia tak penakut macam bapak dia. Bapak dia penakut sikit. Tu korang boleh naik bagra. Sebab sumpah cakap awal jauh gila. Sebab masa first time I naik dengan Acu pun, dengan anda, Dah siap belum? sumpah jauh gila. Dia macam kalau korang pergi OKD. Tapi kalau korang nak balik tu, dia macam perik sikit. Sebab sana tak ada air. Surah kalau tak silap hujung tu ada kafe. Orang nanti ada ni cable car. Coming soon. Kalau korang bawa mak ayah ke, bawa atuk nenek ke, naiklah benda ni. Very function. Kau tak korang kena jalan. Kena pergi jalan. Nak pula panas now. Pingsan kita. Oh, berangin. Oh my god, love. Oh my god, cantik. Cakap menyesal mak tak ambil. Sini korang boleh. Kau aku dah kata jauh kan. I told you. Hai. You. Untuk kita yang jenis makan kesukaan anda tak sesuai. Okey lah pada Ya. rumah-rumah orang lah. This one. Ni our first stop code. Diorang stop kat sini, kita tangkap gambar dulu. Okey, dah. Kita dah buat vlog lah. Uncle tu baik Tak dah. Kau tak gambar? Menggaya Garden. Bayang tak? Serabut lah. Best. Boleh le. Alamak. Tapi orang Umar suka, Umar tak takut. Kau nak tengok muka saya ke nak tengok view? Tengok dua-dua lah kan? Naklah view. Muka saya buat apa? Adik saya ni single lagi. Cuma dia high maintenance sikit. Kalau boleh hari-hari macam tu masalah dia. Malam ni tak ada orang kan? Mana? Tolak sini. Orang-orang duduk sini je lah. Dia tu. Ni kau nak balik jenuh juga.
makan? Makan? Baru lepas makan. Wow. Cerita a bit Itu jalan punya cerita lagi. sana tu Salah polis dia. Oh. Ada Polis dia. toy Oh, polis ada dia. Jaga informasi. perintah polis tahu dia. Tapi Oh. sendiri dekat sini semua orang Faham Malaysia? orang yang Malaysia awak. datang. Orang suka duduk dekat sini. So satu orang pandai lah suka dengan pilih dekat sini. Sekejap lagi orang akan nampak like rumah-rumah. Inah. So korang kalau benci korang boleh tak kat sini. Korang boleh invest juga sebenarnya. Korang boleh homestay ke. Mangga kunci. Kau dengar? Ada mangga kunci guys. Tu kita dah nak turun dah. Oh, sejuk. Jom, kalau korang nak turun, korang kena ambil nombor kat sini dulu baru boleh turun. Tu. So kita kena beratur dulu untuk turun. Sini tau kat tepi. Here. Korang kalau korang tak ada kesabaran jangan pergi sini, okey? Korang kena tunggu sejam, ha? Kita 2, 3. Yes. So, kita orang nak turun. Ramai juga nak turunnya pun. Korang boleh belilah apa-apa dekat sini, form pinning. Tapi kita orang tak apalah. Pernah beli dah. Tentu sedap. What they think guys, what they think. Dah panas. Ada. Guys, kita orang dah keluar lift. Weh, lama weh. Dah lah lift tu tak ada aircon. Lepas tu kita orang bagi, kita orang keluar je. Gate tu baru naik sebab level 6 kan. So dia cakap, oh sudah boleh buka. Tak ada. Kita orang dah panas gila. Tu lah kita tengah penat. Lepas tu sekat dalam lift. Kan Umar very scary ke? Umar not scary at all, okay? No. Sebaik, okay. Dia macam terbuka sikit, but it's okay. Okay. So sekarang kita dah lapar balik. Weh, naik kan? Tak apa. Oh ya, cakap. Okay, so sekarang ni kita orang nak pergi tempat dimsum semalam. Apa nama dimsum tu? Sampai. Ya, dimsum valet. Kita nak belilah yang Valet. Kita orang nak pergi lagi. Siapa yang nak But beli this tu? time kita nak beli Donat Gubu teruk tu. kita orang nak makan goreng-goreng dia pula. Sebab abang tu cakap sedap. Sebab semalam kita try dimsum dia je. So jom kita try. Kalau sedap, Kita sejuk pun pining. saya bagi tahu sedap. Dia baik. Kalau kurang, Kita saya bagi tahu signal, kurang. nak undur. Sebab kita buat makanan, kita jujur. Firdaus. Sorry tu. Firdaus. Korang ambil yang belakang tu. Pak Malik, kat fried oyster. Tak payahlah queue kan siang tu. Lagi aku nak beli. Oh my god. Bagi bang siok semua tak nak bagi. Kenapa semua tak kat gambar kita ni? Kenapa semua tak kat gambar kita? Oh, ni yang viral tu. Oh my god. Firdaus. Mana? Oh my god, look nice. Oh my god, dia cendol. Oh my god. Tu yang viral guys. Tingkat tu hangat. Ini dimsum. No, no, Tak this one. line yang
Line. Cik Lan. Kita orang pergi lagi di Sang Valley ni sebab kita nak try dia punya kuih tiaw and so on. Korang boleh je parking sini rasa tapi ni berbayar kot. Sebab ada orang tunggu. Yang kita orang tak bayar. Memang di semalam lagi kita orang parking sini. Rezeki tu. Got the song. Orang ada banyak lah macam-macam. If you want to try, laksa also ada. Jom. Oh, very aesthetic. Ini menu dia. Kalau korang nak survey-survey dulu before come here. Saya ambil untuk korang. Dah. Pokoknya apa yang kita orang order. Macam kicau, wonton. Kita orang minum plain water sebab dah berapa kali dah hari ni minum teh ais. So kita minum air yang tak manis. Wow. Seperti dia. Excuse me. Bagus. Okay, so sekarang ni dia punya cocang apa fu tau. Macam dia macam yo taufu. Dan tu pula nasi goreng. Nasi goreng apa Kak Faiz? Nasi goreng ayam. Ayam. Weh, nampak sedap menyelerakan. Yang lain kita orang tengah tunggu. Pegang sendiri. Kita tengok orang masuk ke tak. Pegang sendiri. Dia punya char kway teow. Weh, nampak sedap ah. Nampak macam Chinese punya masakan. So kita orang singgah this kedai. Look nice. Tak tunjuk pun berapa. Cantik tu Kak Faiz. Ya Naya. Oh my god. Wow. Love it. Hah? Serius ah? Cantik sumpah. Kawan aku kan nak style dia macam kau. Aku rasa dia suka. ML lah ML. Lawa dia sumpah. Should I? Cantik. Oh my god. Oh my. Lawa. Siapa lawa? Ini satu. Maybe. Stupid. Lalu. Oh my god. Cantik. Tak muat. Citra tanya saiz. Allah. Citra tanya saiz. Tak laptop apa nice. Ini ada baju lelaki kak. Oh cantik weh. Cantik. 9. Fine. Ada skirt juga. Sekejap besarkan. Ya gegel. Bolehlah pakai skirt. Cantik weh. Oh my god. Okay, ni my style. Tapi Labona. Sure. Wow, ini sebelah. Cantik. Ya, ada tu ya.
Oh my god. Oh my god, ni lawa. I want this lagi. Yana, sumpah cantik. Ni. Lawa kan? 39, 40 lah. 40. Ni kau dapat ni. Ni satu je tinggal, cantik. I tak suka tau macam apa gelang ni, gelang-gelang macam ni. Sebab I kurang gelang sikit. Sebab gatal. Tapi cantiknya ni, ya Allah. Suka lawa. I suka logo ni. Logo pokok. Cantik ya no. Ini seronok. It was so nice, you know. Kalau I suka estetik dalam I beli. I mean like bukan estetik lah, macam style-style girl pasal sini. Tapi itulah I jenis kasak sikit, macam tak sesuai. So macam tak apalah. Kalau I ada kawan yang jenis macam adik I, like macam suka estetik. Loli Nak? kata nak beli share-share kan? Di dalam bekas fashion tu banyak. Boleh? Tak payah share. Nak try the viral cendol in Penang Road famous to choose cendol. Memang ada cendol je kan kat sini? Tapi dia ada lain kot. Ada aiskrim. Oh, tak nak aiskrim. Nak biasa. Chamber. Yang ni ini semua. Oh. Let's retry maybe. Sedap. Best ini. Dia macam jongkok wak. Dia macam banyak tempat estetik. Kalau kita orang lama lagi kat sini, kita orang dah pergi kafe tau. Tu lah tadi kita orang jumpa kafe Harry Potter. Tapi tak sempat dah lah sebab kita orang dah nak balik hari rumah. Tak apalah. Next time, okay? Alah, yang ni pun menolak-nolak pula. Kebasahan. Please, Kak Fan, you want to try donut gebu teruk? Kita try. Murah. Serius. Panas. Kita try. Hopefully sedap. So sekarang kita nak pergi beli jeruk dekat adalah. So korang tengok dulu. Okay, bye. Kita dah sampai. Banyak gila. Dalam pada. Oh, ada cendol lah. Tu, ni Penang famous ice cream kau. Jom. Kita nak try. Tadi kita nak pergi jeruk Madu Pak Ali dulu. Actually, dia ada je dekat pantai semalam tu, Feringgi, Bukit Feringgi. Tapi sini famous selebriti sini. Oh, kecil je. Jadi bahan. Macam-macam guys. Dudul ke pun dudul.
balik ni. Ni my favourite satay. Tapi harga dia murah. Murah lah Terengganu lagi. Tapi ni my favourite. Okay. So wajib beli. Apa lagi? Itu je lah. Ni juga dia murah tu. Kita dah beli. So macam nak try this one. Guys, this one is ice tingkat. Ice? Air ya? Penang famous ice tingkat. Oh tu. Oh my god. Jom kita try yang ni. Okay, my brother try dulu. Sedap tak? Rasa apa? Jujur. Itu sirap lah. Air sirap? Sirap. Rasa apa Kak Fai? Please rate. Wow, kereta je kot. Ya. Nampak muncul dia je. Rate 5/10. Manis. Rasa dia kan? Rasa dia pelik. Ada baidin guys. Korang boleh masuk dalam. Tengok-tengok. T-shirt. Ni Kak Fai bukan? Tadi kan kita orang dah beli Pak Ali jeruk ni. Lepas tu kita orang adalah satu kedai ni. Pakcik tu dia bagi tahu. And then pakcik tu bagi tahu like this one punya jeruk tak ada chemical. Tak macam Pak Ali punya lah macam tu. Tapi tak tahulah. So tapi dia bagi pakcik tu bagi kita orang rasa sedap gila. Sumpah tak tipu sebab kurang sikit jeruk. Tapi jeruk ni dia bagi rasa saya terus beli. Dia rasa light-light, faham tak? Macam korang tak sakit tekak macam tu lah. So guys, tu je lah kita punya trip di Penang. So sekarang jam dah menunjukkan pukul 7.20 dah. Dah 7.20. So kita orang kena balik KL.